Okey, video ni saya tujukan khusus kepada lelaki yang tahu kepentingan solat berjemaah di masjid dan mereka yang hadir solat berjemaah di masjid. Sebab mereka yang hadir solat berjemaah ni biasanya mereka tahulah kelebihan solat jemaah di masjid tu. Saya nak utarakan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Soalannya, tidakkah setiap kita mengimpikan solat berjemaah yang sempurna atau sentiasa menghampiri ke arah sempurna? Adakah kita sudah memang atau sedang menikmatinya di masjid atau surau kita? Kalau masjid atau surau kita belum lagi, apalagi jika kita rasa atau kita tahu ia masih jauh daripada sempurna, maka berbuatlah sesuatu untuk kebaikan kita bersama. Apa makna sempurna? Lazimnya kita dah faham. Tapi yang penting sini kita dah mula ada niat untuk ke arah sempurna. Maka nanti bolehlah kita bincang sama-sama. Kita senaraikan beberapa kriteria sebagai tanda kesempurnaan itu. Dan kemudian kita tengoklah setakat mana yang kita dah buat atau dah capai. Dari situ kita boleh rancang dan mulakan tindakan. Jadi minta maaf dulu ya, pada saya pihak jawatan kuasa masjid atau surau bertanggungjawab bagi solat umat Islam, kawasan karyah atau jajahan tahluknya. Bersemanglah selalu atau meetinglah secara formal. Boleh ajak sekali jemaah-jemaah yang regular yang selalu datang untuk berbincang. Selagi kita tak buat sesuatu, maka keadaan solat jemaah kita akan ditakut yang samalah. Dan begitulah seadanya sampai bila-bila. Janganlah. Wallahu alam.